Video tutorial Geografi Tingkatan 2. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Mari kita lihat bagaimana ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Murid-murid perlu menjawab soalan yang diberikan. Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan menilai saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya berdasarkan jawapan yang diberikan. Kawasan tanah pamah sesuai untuk kegiatan pertanian seperti tanaman padi sawah. Selain itu, kawasan tanah pamah juga penting untuk jaringan pengangkutan seperti pembinaan jalan raya. Kawasan pertempatan juga sesuai dibina di kawasan tanah pamah seperti rumah dan bangunan. Tanaman getah dan kelapa sawit ditanam di kawasan tanah beralun. Kawasan tanah tinggi pula sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman hawa sederhana seperti teh dan stroberi. Seterusnya, kawasan tanah tinggi juga sesuai dijadikan sebagai kawasan pelancongan seperti di tanah tinggi Cameron. Aktiviti perikanan sesuai dijalankan di kawasan pinggir laut kerana mempunyai banyak sumber protein. Selain itu, aktiviti pelancongan juga sesuai dijalankan kerana mempunyai pantai yang cantik dan air yang cetek seperti di Port Dickson, Negeri Sembilan. Saliran yang baik seperti Sungai Pahang merupakan sumber air dan pengangkutan kepada penduduk. Hal ini kerana penduduk memerlukan air sebagai kegunaan domestik dan juga sebagai pengangkutan seperti pembinaan jeti dan pelabuhan. Jadi, jelaslah bahawa ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan.